Sebab tu kena pilih sekufu. Netizen bengang Didi Astilah buat prank. Reaksi Syed Saddiq jadi perhatian. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Niat mahu menceriakan sambutan hari jadi bertukar menjadi detik yang cukup tegang. Apabila satu prank melibatkan keluarga Bella Astilah mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Kejadian itu berlaku ketika acara makan-makan bersama keluarga dan rakan-rakan bagi meraihkan ulang tahun kelahiran ibu Bella, Ina Astilah. Malam tadi, keadaan mula menjadi panas apabila Didi dilihat naik angin dan memarahi pelayan berkenaan. Pelayan tersebut juga dipercayai memberikan reaksi yang sama, sehingga situasi menjadi semakin tegang. Syed Saddiq yang berada di lokasi kemudian cuba menenangkan keadaan dan meminta semua pihak supaya tidak terus bergaduh. Ibu Bella yang menjadi mangsa prank turut bangun dan memarahi Didi kerana tidak menyangka anaknya sanggup membuat kecoh ketika majlis hari jadinya sendiri. Namun, tidak lama selepas itu, Didi akhirnya memberitahu bahawa pergaduhan berkenaan hanyalah satu prank. Ina yang terkejut dengan pendedahan itu dilihat menangis, manakala Syed Saddiq turut terpinga-pinga selepas mengetahui segala yang berlaku hanyalah lakonan.